Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan 6 akan membentangkan sebuah tajuk kajian yang bertajuk Peranan Etika dan Pembentukan Sasiah Mahasiswa di IPT ataupun Institut Pengajian Tinggi. Baiklah, kita pergi dahulu kepada pengenalan kepada konsep etika dan sasiah. Menurut Mustafa, tahun 2002, dalam bukunya yang bertajuk Tamadun Islam, menjelaskan definisi etika yang berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu etik. Kata ini berasal dari kategori ethos yang membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika ini merupakan keupayaan seseorang manusia dalam membezakan perkara betul dan perkara salah berdasarkan pertimbangan pemikiran dan di akhirnya melakukan perkara yang betul. Secara konsepnya, etika ini boleh untuk kita simpulkan sebagai suatu set peraturan kehidupan manusia yang menjadi asas dan panduan dalam menjalani kehidupan berprinsip dan mengikut peraturan yang betul. Okey, itu adalah konsep asas etika dan juga sasiah. Kita pergi pula kepada kepentingan etika dalam kehidupan mahasiswa. Tuan-tuan, hari ini etika ini sangat penting dalam kehidupan mahasiswa kerana ia membentuk integriti akademik, sosial dan juga profesional. Dengan beretika, mahasiswa dapat untuk mengelakkan plagiarisme, peniruan dan juga penipuan sekaligus membina kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Nilai seperti kejujuran, tanggungjawab dan juga hormat menghormati membantu mahasiswa hari ini untuk menjadi individu yang berdisiplin dan juga individu yang dihormati. Selain itu, etika ini dapat mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja yang menuntut sikap profesional dan moral yang tinggi. Mahasiswa yang beretika bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga dapat untuk menjadi contoh positif dalam kalangan masyarakat. Jadi pada hari ini, objektif kajian kumpulan kami ingin menganalisis peranan etika dalam membentuk sasiah mahasiswa secara holistik, mencakupi aspek akademik, sosial dan juga spiritual serta kesannya terhadap pembangunan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zari Sofia kini akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai konsep etika. Etika memainkan peranan penting dalam pembentukan sasiah mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Etika dari sudut falsafah merujuk kepada prinsip moral yang akan membezakan antara baik dan buruk dalam tindakan manusia. Dalam konteks agama Islam, etika atau akhlak adalah panduan tingkah laku yang ditetapkan oleh wahyu ilahi seperti Al-Quran dan Sunnah bagi membentuk insan yang berakhlak mulia. Nilai-nilai utama etika seperti jujur, amanah, bertanggungjawab, hormat dan toleransi adalah asas penting dalam pembentukan sasiah mahasiswa. Kejujuran mencerminkan integriti dan kesediaan untuk berkata benar. Amanah menunjukkan sikap dapat dipercayai. Bertanggungjawab melibatkan kesediaan menerima akibat tindakan. Hormat mencerminkan perhargaan terhadap orang lain. Dan toleransi menunjukkan kesediaan menerima perbezaan. Penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian mahasiswa bukan sahaja membentuk individu yang berakhlak mulia, tetapi juga menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmonis dan integriti. Dengan memahami dan mengamalkan etika, mahasiswa dapat membuat keputusan yang bijak, berinteraksi dengan rakan sebaya dan pesyarah dengan penuh hormat serta menghadapi cabaran akademik dan sosial dengan integriti. Sekian daripada saya, beralih kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Alia dan saya akan menerangkan mengenai konsep sasiah mahasiswa. Secara umum, sasiah merujuk kepada akhlak, peribadi dan sikap seseorang individu. Dalam konteks seorang mahasiswa, sasiah bukan hanya dinilai melalui penampilan luaran, tetapi juga melalui nilai-nilai murni yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Ini termasuklah kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta rasa hormat terhadap orang lain. Mahasiswa yang mempunyai sasiah tinggi lazimnya menunjukkan akhlak yang mulia, menepati masa, bersikap amanah dalam melakukan tugasan serta mampu bekerjasama secara berkesan dalam kumpulan. Mereka juga mempunyai keupayaan untuk memimpin dengan integriti dan bertindak secara matang dalam menghadapi cabaran. Hubungan antara sasiah dan imej mahasiswa amat rapat. Mahasiswa hari ini merupakan bakal pemimpin masyarakat dalam negara. Oleh itu, sasiah yang tinggi menjadi asas kepada pembentukan imej positif yang boleh menimbulkan keyakinan dalam kalangan masyarakat. Seseorang mahasiswa yang beretika dan bersasiah mulia bukan sahaja mencerminkan kualiti diri yang baik, tetapi juga mencerminkan kualiti institusi pengajian yang diwakilinya.
Seterusnya, kita akan lihat etika dalam perspektif akademik ataupun pendidikan. Yang pertama, kita akan lihat daripada segi kejujuran dalam melakukan tugasan dan peperiksaan. Melihat daripada kajian, beberapa bilangan pelajar masih tidak memahami konsep plagiarism itu sendiri, yang menyebabkan sifat seperti meniru dan menyalin tugasan masih berlaku sehingga kini. Selain itu, beberapa bilangan pelajar juga percaya bahawa bahan daripada internet itu tidak memerlukan rujukan. Ini menunjukkan bahawa perlunya kesedaran yang lebih mendalam kepada beberapa bilangan pelajar ini untuk memahami kepentingan dalam memberi kredit dan rujukan dalam melakukan sebuah tugasan itu, dan juga untuk mengurangkan peratusan plagiarism dalam sebuah tugasan tersebut. Seterusnya, kita akan lihat daripada segi etika dalam perbincangan kerja berkumpulan dan hubungan dengan rakan-rakan dan pensyarah. Etika ataupun adab bagi seorang mahasiswa itu sangatlah penting dan memain peranan besar kepada mereka. Sifat seperti hormat, bertanggungjawab dan juga ketetapan masa adalah sangat penting dan memberi pandangan dan juga reputasi yang baik kepada seorang mahasiswa itu sendiri. Jadi, kita dapat lihat bahawa kepentingan adab ataupun etika dalam perspektif akademik kepada seseorang mahasiswa ataupun pelajar itu sangatlah penting. Sekiranya mereka tidak melakukan ataupun menjaga etika dan adab, ini akan menjejaskan ataupun memberi cerminan yang buruk terhadap seorang mahasiswa ataupun individu itu sendiri. Bila seorang mahasiswa itu menjaga jati diri ataupun etika mereka sebagai seorang mahasiswa, ianya akan menambah pandangan positif dan memberi kepercayaan kepada pensyarah, rakan sebaya dan orang di sekeliling mereka sebagai seorang mahasiswa, dan ianya akan menentukan kejayaan ataupun reputasi dan juga peluang masa depan bagi seorang mahasiswa tersebut. Hai semua, hari ini saya nak berkongsi tentang peranan penting etika dalam kehidupan sosial di kampus kita. Etika adalah satu prinsip moral yang menjadi panduan tingkah laku kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam suasana kampus yang pelbagai dan dinamik, etika sangat membantu dalam mewujudkan satu komuniti yang harmoni dan juga produktif. Namun, macam mana ya? Pertama, etika sangat penting dalam cara kita berkomunikasi dengan rakan, pensyarah dan juga staf kampus. Dalam persekitaran universiti, komunikasi berlaku setiap hari dan juga setiap masa. Sama ada dalam bentuk perbualan tidak formal kat kafe, perbincangan kumpulan, sesi kuliah maupun melalui email atau platform digital. Setiap bentuk komunikasi ini memerlukan kita untuk mengamalkan etika sebagai panduan dalam menyampaikan pendapat, memberi maklum balas dan berinteraksi secara umum. Etika komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan mesej itu, tetapi juga bagaimana mesej itu disampaikan, iaitu melalui adab, kesantunan dan juga niat yang baik. Komunikasi yang beretika bermaksud menggunakan bahasa yang sopan, mendengar dengan penuh perhatian dan juga menghormati pandangan orang lain walaupun berbeza pendapat. Apabila kita bercakap dengan sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau menyindir orang lain, kita sebenarnya menyampaikan mesej dengan lebih berkesan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Cara kedua, kampus kita adalah tempat yang penuh dengan pelbagai agama, budaya dan juga pandangan. Etika mengajar kita untuk menghormati perbezaan ini tanpa sebarang prejudis atau diskriminasi. Kepelbagaian ini bukan sekadar satu hakikat yang wujud di sekeliling kita, tetapi merupakan satu kekuatan yang mampu mencorak suasana pembelajaran yang lebih terbuka dan inklusif. Apabila kita berpegang pada prinsip etika yang seperti saling menghormati, adil dan berempati, kita sebenarnya menyumbang kepada persekitaran yang lebih harmoni dan selamat untuk semua warga kampus. Dalam konteks kampus ini, kita sering berinteraksi dengan pelajar daripada pelbagai negeri, kaum dan juga negara. Melalui cara ini, kita berpeluang melihat dunia dari sudut pandang yang berbeza, memahami adat rasam dan cara hidup yang tidak sama seperti yang kita biasa. Ini bukan sahaja memperluaskan perspektif kita, malah melatih kita untuk berfikir secara kritis dan bersikap lebih terbuka. Akhir sekali, etika mendorong kita untuk saling bertolong-menolong dalam membina semangat perpaduan. Kehidupan kampus kadang-kadang mencabar, jadi sokongan antara satu sama lain sangat penting dalam membantu mengurangkan tekanan dan juga menguatkan kerja berpasukan yang sangat penting dalam aktiviti dan juga projek berkumpulan. Kesimpulannya, etika adalah asas kepada kehidupan sosial yang aman dan inklusif di kampus. Dengan mengamalkan komunikasi beretika, menghormati perbezaan serta menggalakkan tolong-menolong dan perpaduan, kita dapat menjadikan kampus tempat yang lebih baik untuk belajar dan berkembang sebagai insan yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat petang para penonton. Hari ini
kita berpeluang menemubual saudara hakim iaitu pengerusi Majlis Belia Malaysia yang akan berkongsi pandangan beliau mengenai cabaran dan isu semasa yang dihadapi oleh mahasiswa dalam membentuk etika dan sasiah. Encik Hakim, boleh Encik jelaskan apakah cabaran utama yang sedang melanda mahasiswa pada hari ini? Terima kasih saudara. Jadi berkenaan dengan cabaran dan isu semasa yang dihadapi oleh mahasiswa berkaitan etika dan sasiah ya. Jadi pertama, pengaruh media sosial merupakan cabaran utama dalam membentuk sasiah mahasiswa pada masa kini. Media sosial yang tidak terkawal boleh membawa kepada keruntuhan akhlak seperti penyebaran maklumat palsu, budaya negatif dan tingkah laku yang tidak beretika. Penggunaan media sosial secara berlebihan juga mendorong kepada sikap hedonisme dan kurangnya kawalan diri dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, budaya hedonisme yang semakin menular di kalangan mahasiswa juga memberi impak negatif kepada sasiah mereka. Budaya ini menggalakkan gaya hidup mewah, hiburan berlebihan dan pergaulan bebas yang melampaui batas. Fenomena ini bukan sahaja menghakis nilai-nilai murni, malah boleh membawa kepada masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah dan sikap tidak bertanggungjawab. Ketiga, tekanan akademik yang tinggi turut memberi kesan kepada kestabilan emosi mahasiswa. Bebanan tugas, persaingan akademik dan harapan yang tinggi menyebabkan ramai mahasiswa mengalami kemurungan dan ketidakstabilan emosi. Masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, boleh menjejaskan prestasi akademik dan sasiah mereka. Akhir sekali, ketandusan nilai akibat kebebasan tanpa panduan juga menjadi isu serius. Mahasiswa yang tidak dibimbing dengan nilai etika yang kukuh mudah terpengaruh dengan budaya negatif dan kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Oleh itu, peranan institusi pendidikan tinggi dan masyarakat sangat penting dalam membentuk dan membimbing mahasiswa agar beretika dan berakhlak mulia. Kesimpulannya, cabaran media sosial, budaya hedonisme, tekanan akademik dan kurangnya nilai moral adalah isu kritikal yang perlu diatasi untuk memastikan mahasiswa dapat membina sasiah yang kukuh dan menjadi ejen perubahan yang positif dalam masyarakat. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Okey, jadi itu saja. Terima kasih Encik Hakim. Sekian daripada saya, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dania ingin mengemukakan beberapa cadangan penting sebelum kita tutup pembentangan ini. Yang pertama, pendidikan nilai perlu diperkukuh melalui pendidikan berasaskan pengalaman atau experiential learning. Mahasiswa harus diberi peluang menghayati nilai etika secara langsung melalui aktiviti khidmat masyarakat, projek komuniti dan pengalaman praktikal agar sasiah yang dibentuk lebih kukuh dan juga berkesan. Yang kedua adalah peranan mentor, kaunselor dan rakan sebaya yang tidak boleh dipandang ringan. Mereka merupakan elemen penting dalam sistem sokongan moral dan pembangunan sasiah seseorang mahasiswa. Mentor dan kaunselor berperanan untuk membimbing dan memberi nasihat bagi menangani cabaran kehidupan kampus, manakala rakan sebaya pula dapat mempengaruhi dan menyokong satu sama lain dalam mengekalkan nilai positif. Oleh itu, institusi pengajian tinggi harus memperkasa program bimbingan yang melibatkan semua pihak ini agar mahasiswa mendapat sokongan holistik dalam pembangunan diri. Yang ketiga adalah mahasiswa adalah ejen peradaban masa depan. Nilai etika yang dipupuk hari ini akan membentuk masyarakat harmoni dan beradab. Mahasiswa juga perlu menyedari tanggungjawab besar sebagai pemimpin masa depan yang harus menjadi teladan dalam etika dan integriti. Sebagai kesimpulan, etika adalah asas utama dalam membina sasiah yang berkualiti dan masyarakat berperadaban. Pendidikan nilai yang berterusan, sokongan daripada mentor dan rakan sebaya serta kesedaran peranan mahasiswa sebagai ejen perubahan mesti menjadi keutamaan dalam usaha membangunkan insan dan juga negara. Tanpa etika, segala kemajuan akademik dan teknologi tidak akan mampu menjamin keharmonian dan kestabilan masyarakat. Jadi itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih atas perhatian.